Tamatlah sudah. Letih. Kalau boleh nak turn sharp, turn laju. Ready, turn, pit, tit. Putih, go. Mana putih? Okey, ada dua. Putih, belah sana putih. Oren. Korbankan diri ya. Okey, semua betul, patah balik. Okey, ini fight. Siapa ada salah, cut, terus keluar. Putih, go. Okey, go. Go, bahasa. A pas C, C 1, 2 dengan B. Lepas tu C pas A. Okay, kita try. And then C pas A. Flow sama je, bergerak tempat sama, flow sama. Okay, C 1, 2 dengan B. 1, 2, 1, 2. Yap, C gerak. Okay, terus gerak. Still play 2 touches only. Sorry guys, kacau. Aku tambah sikit daripada shoot. So, aku nak letak demand lagi. What you need to check. Yang pertama, check berapa second you pegang bola. Minimum 3-4 second. Rasa-rasa kalau main game besar, kena parak tak 7 saat? Confirm kena. Do a solid pass. Boleh? Shoot ball. Make it solid pass. Jangan kesian kat kawan. Tak nak lepas main kosong-kosong je, macam buta-buta. At least kau datang hari ni berbayar, ada something yang you boleh bawa balik. Game tu, diorang kena main complete kan 15 touches. Kita tak main goal, kita main complete kan 15 touches. Dapat ni 15 touches, kita denda opponent. Ni aku nak share dekat group sebelah, tambah rules kat diorang. Tamatlah sudah. Okay, balik. Okay. 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 Okay.